Assalamualaikum, hai korang. So, untuk video kali ni kita nak sambung cari harta karun yang tergendalai hari tu. Baik aku spawn atas rumah. Okey. Boleh mode kreatif. Okey. Jom. Ya, aku simpan kat mana harta karun tu? Tak kenapa pula ada villager rumah aku ni. Pergi. Pergi kau. Pergi. Okey. Okey. Biasa dia tu ada rumah tak ada guna. Mana aku letak? Uish. Oh. Ke dah hilang? Tidak. Akan hilang kot. Dekat bertempur kat tank tadi. Ingat nak buat kat YouTube tapi tak ada orang bagi tahu nak buat kat YouTube ke tak. Jadi buat je lah kat sini. Kat mana lah? Okay, hilang dah. Tak ada kat sini kan? Hilang lah ni. Aduh. Macam mana saya dah tergarun? Ya pun. Tak ada lah. Jap. Ke dekat sini? Ada tak kat sini? Hop. Sini. Tak ada. Air. Tak ada lah. Aduh. Kat mana yang simpan? Kejap. Bukan. Aduh, hilang pula. Balembu. Bang. Mana? Baik. Mana ni? Tak juga. Tuh. Mana? Aduh, hilang. Oh, ada best lah itu. Saya di tanah kat mana? Aku kena tengok video aku hari tu lah. Cep. Ada tak? Oh, tak ada. Kat sini? Aduh, tak ada juga. Mana? Dekat sini? Dia sampai sini dia lag sebab banyak zombie, aku tak tahu kenapa. Byron Golem. Byron. Aduh. Nampak saya punya. Mana tempat hidup lah. Dah. Tu teruk sangat je ni. Dia bagi kan. Ni pun masa teruk je. Kita baiki. Okay. Ni mesti lawan zombie ni. Tak, sekarang ni kat mana benda? Dalam rumah tak ada. Ke bawah tanah? Kesedam juga. Sekejap. Ni. Sini. Ada. Sini. Ke? Tak ada. Aduh, kena buat map sendiri lah. Hilang pula map terkarun tu. Ke nak cari je? Cuba korang komen nak cari je ke macam mana? Hilang pula. Kau nak makan? Tak payah. Ni buruk je. Ni? Ada. Telur ayam mana ni? Macam mana boleh ada tu? Tak ada dah. Kat mana?
Dekat mana ya? Oh. Sana tak ada. Dekat sini tak ada. Lepas tu kat mana? Buat sendiri ke? Sekejap, ada satu lagi. Rasanya dalam ni. Ke? Rasanya tak ada chest dalam ni. Ni. Yo. Elok lah. Tutup lah, tutup tak? Tutup. Okay. Ke sini, sekejap. Beberapa minit kemudian. Kat sini ada tak? Ni paha terbakar ni. Ui, ni paha kat sini banyak air kolam. Pelik. Masih ada ais lagi. Benda apa ni? Mak krim. Benda apa? Mak krim Gold nugget. Nugget Aku pun tak pakai lagi. Weh. Weh. Sumpah. Weh, jangan. Aku tu buat barang. Kau nak mati kan? Aku tak nak repair. Macam tu. Jadi tadi lah kau nak nyawa kau dah sekerat je. Macam tu. Macam tu. Okey tak macam tu. Dah. Ni benda apa pula ni? Benda apa ni? Kan aku letak kat survival. Mana aku letak kat survival? Dalam ni pun tak ada. Tak save. Aduh. Kan aku tak save lah. Aku tak save. Kalau tak save mati aku. Ni benda apa pula Poppy? Poppy playtime lah. Dah lama tak main Poppy playtime dekat Roblox. Kat sini pun tak ada. Dah aku letak mana itu? Aduh. Aku letak mana weh? Okey, masa ni banyak sangat lah dia sakit batuk. Macam-macam lah. Jadi dia tutup. Jadi biar cakap macam ni je. Lepas tu dia tak tahu lah waktu ni dekat mana. Waktu ni memang tak ingat sungguh letak kat mana. Sampai apa tu waktu ni rasanya dia decide untuk pergi jugalah melawan lagnya tu. Kan dia kata kat zombie tu lag. Okey, dekat zombie tu lag. Jadi decide untuk pergi sana juga. Takut tertinggal. Takut dia letak sana balik. Okay, kat sini dia balik lah. Aku tak tahu kenapa banyak sangat zombie dengan apa tu labah-labahnya. Dekat sini ada jumpa treasure tu. Yang ada tunjuk map tu. Tapi bila dia buka lag. Aduh, macam mana? Lepas tu ni memang tak ingat lah kat mana. Tapi korang tengoklah sendiri nanti apa jadi. Kelakar betul lah dia ni. Dia letak dia yang lupa letak kat mana. Okey. Dia sambung. Tak ada lah. Kau rasa dah main heal. Tak. Yang korang sampai ke bawah ni dah kenapa? Bawah ni kita bunuh je lah. Macam mana kau patut lepas? Gali je lah. Aku ingat lagi tapak hari tu. Jadi Pak Wan ni mencari je lah. Tak ada. Pelik. Buat ajaib. Ni mesti Melayu dengki. Bomo santau. Tiba. Sekali ada.
Kenapa aku tak ada tengok kat sini hari tu? Lahai. Kenapa dah aku tak tengok kat sini? Si ada ni lagi. 10 minit mencari benda ni. Okay, jom kita sambung. Dah malam dah, tak apa lah. Ada efek ke malam? Tak ada kan? Okay, sini. Macam mana tengok map ni? Sini. Ke sini? Okay, kat dulu dekat situ. Ada 10 minit mencari benda tu je. Nanti tunggu dapat tu, nanti dia buat balik lah. Pengembalian bermula. Okay, bye. Assalamualaikum.